Terima kasih wanita luar biasa Bella Astila aka Grumpy Munchkin yang tak serik-serik turun ke muar untuk sampaikan bantuan. As I said before, none of this would be possible without her. Tengok gaya dia santuni rakyat, kalah YB-YB lain. Dah jadi Young Bella bila bersama dengan rakyat. Saya sangat gembira kerana kali ini Mama dan Abuyah turut bersama turun ke muar. As I've shared many times before, I have the best parents in the world. Mereka lah yang ajar saya untuk sentiasa utamakan rakyat, untuk berkhidmat dengan penuh belas ihsan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang memerlukan. Itulah prinsip yang mereka tanam sejak kecil lagi, dan itulah prinsip yang saya pegang sampai bila-bila. Masa berbuka puasa, dapatlah raikan hari jadi Bella versi pertama. Kena ada versi pertama supaya dia tak syak akan ada surprise versi kedua yang lebih besar. 1 minggu merancang, Alhamdulillah tak kantoi dan menjadi juga akhirnya. Thanks to Bella's amazing family and friends yang setia menunggu dalam kegelapan untuk meraikan wanita besi bernama Bella Astila. It was truly a fulfilling day. Membela rakyat sambil membela hari jadi Bella. Bella Astila? Oh, more like Bella Stella, because your compassion and kindness is out of the world. Ha ha ha. Okey, dan lawak hamba versi Syed Saddiq. Terima kasih. Daripada memanggilnya B atau Young, YB memberikan nama panggilan comelnya Grumpy Munchkin kerana Bella sangat istimewa baginya. Untuk info, Grumpy Munchkin merupakan seekor kucing berwajah masam, berkaki pendek seperti Bella, tetapi tetap comel dan menawan hati. Dia Iron Man, Syed Saddiq. Sebab awak mengambil masa untuk menyiapkan segala surprise tu. Dan walaupun dalam pada masa yang sama saya nampak sangat sibuk, tak sangka lah Dr. Bella rasa sangat-sangat dihargai. Terima kasih banyak. Okeylah. Bila awak mula panggil dia abang? Hai. Awak panggil dia abang live kan? Dia panggil awak Grumpy Munchkin. Panil ni nakal lah. Mana YB? YB sama Mak YB di rumah. Oh, di rumah. Okey, Aunty nak tanya ni. Eden approve tak sama YB? Boleh? Dayang Siti Fatimah. Dayang Siti Fatimah. Ada pakai filter lah. Boleh? Okay, pagi dah buat si nangis dekat saya location kat kubur. Dalam muka kembang tambah kembang, buah bengkak. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.